Sebelum Emin teruskan dengan video kita pada kali ini, Emin nak tegaskan beberapa perkara yang terkait dengan STR 2025 pembayaran fasa ketiga ini. Yang mana ingin ditegaskan di sini bahawa sebelum ini Emin tak pernah pun beritahu bayaran fasa ketiga secara rasminya telah pun dilakukan kepada semua orang. Apa yang disampaikan dalam video-video admin sebelum ini adalah berkaitan dengan pengagihan tunai termasuk dengan bayaran fasa ketiga dan fasa keempat di kawasan pedalaman. Itu yang disampaikan dalam video-video sebelum ini, bukannya memberitahu bahawa secara rasminya memo telah dikeluarkan, bayaran fasa ketiga telah pun disalurkan kepada semua orang. Bukan itu ceritanya, kerana Amy lihat ada beberapa pihak yang meninggalkan komen yang mana jelas menunjukkan bahawa yang meninggalkan komen ini tidak mendengar video, hanya melihat pada tajuk sahaja yang sedikit itu, membuat andaian sendiri, telahan sendiri. Jadi Amin nasihatkan sekali lagi kepada anda di luar sana, kalau ingin mendapatkan informasi berkaitan dengan apa sekalipun di YouTube ini, anda perlu mendengar video bagi mendapatkan penjelasan. Itu adalah konsep di YouTube di mana anda perlu mendengar video bukan hanya dengan membaca tajuk. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan AB. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, berkaitan dengan bayaran fasa ketiga STR 2025, yang mana sebelum ini ada beberapa video yang admin up mengatakan bahawa ada yang telah pun mula menerima, yang mana betul yang menerima itu adalah pembayaran secara tunai di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Dan yang terkini seperti kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan, agihan tunai juga telah pun dilakukan di Semenanjung di setengah kawasan, di kawasan pedalaman terutama sekali yang melibatkan orang asli di Kuala Lipis dan sebagainya. Dan mereka yang menerima secara tunai di kawasan pedalaman ini telah pun diagihkan termasuk dengan bayaran fasa ketiga dan fasa keempat juga. Jadi kita boleh sahkan di sini bahawa bayaran fasa ketiga akan wujud, bayaran fasa keempat akan wujud. Cuma harus diingatkan sekali lagi, yang menerima itu adalah di kawasan pedalaman yang diberikan secara tunai, bukan dimasukkan ke dalam akaun bank, dan secara rasminya tarikh rasmi pembayaran fasa ketiga masih lagi belum diketahui. Bukannya sekarang, ingat tu, bukannya sekarang, tetapi dijangkakan sekitar pada bulan Ogos ataupun bulan September. Apa yang cuba dilakukan sekarang ini adalah agihan secara tunai kepada mereka yang di pedalaman ini. Tak kiralah di Semenanjung ataupun di Sabah dan Sarawak, ada jadual-jadual telah pun dikeluarkan, lawatan-lawatan mereka untuk mengagihkan tunai ini. Mereka yang menerima ke dalam akaun bank tidak terlibat, tidak ada kemasukan ke dalam akaun bank untuk STR 2025, tak kiralah fasa ketiga ataupun fasa keempat yang telah pun dibuat, yang mana seperti dijelaskan sebentar tadi, masih lagi belum diketahui bilakah tarikh rasmi bayaran itu bakal dilakukan. Jadi tak wujud sebenarnya salah info ataupun apa-apa yang berkaitan dengan pembayaran fasa ketiga yang Amin sampaikan yang tidak benar. Kalau anda dengar video sebelum ini, Amin lihat ada beberapa pihak yang sering sebenarnya dalam video-video admin meninggalkan komen sebelum mendengar video, dan ada juga yang Amin lihat kadang-kadang bertanya soalan yang mana jawapannya dah berada pun dalam video itu diterangkan dengan jelas. Jadi jelas sebenarnya mereka yang bertanya ini, yang meninggalkan komen ini, tidak mendengar langsung video yang telah pun disampaikan. Yang mana sangat penting sebenarnya untuk anda mendengar video kalau anda benar-benar ingin mengetahui berkaitan dengan informasi terhadap penyaluran bantuan dan sebagainya yang cuba disampaikan dalam video-video tertentu. Bukan di video admin saja melihat, ada juga di video-video orang lain. Ada yang meninggalkan komen sebelum mendengar video, yang mana kalau anda dengar video itu dah dijelaskan dengan sejelas-jelas di dalam video itu. Jadi kenapa perlu anda bertanya kalau anda dah dengar video? Jadi wajarlah kalau kadang-kadang ada setengah komen yang dibiarkan sahaja kerana pertanyaan itu jawapannya dah ada pun dalam video. Biasanya apa yang Amin akan lakukan adalah untuk menyuruh mereka ini mendengar video bagi mengelakkan kekeliruan. Tak adil kepada orang yang mendengar video dapatkan informasi daripada video, yang mana setidak-tidaknya menghargai mereka yang telah pun menyampaikan informasi dalam video tersebut. Jadi untuk fasa ketiga ini, sekali lagi diingatkan, masih lagi sebenarnya belum ada tarikh rasmi dikeluarkan berkaitan dengan bayaran. Dan seperti yang dah banyak kali dijelaskan, bayaran hanya akan berlaku sekitar pada bulan Ogos ataupun bulan September. Apa yang berlaku sekarang ini adalah pengagihan secara tunai kepada mereka di kawasan pedalaman. Amin ulang, pengagihan secara tunai
bagi mereka di kawasan pedalaman. Ada jadual-jadual tertentu, kawasan-kawasan tertentu yang dilawati oleh pihak ataupun agensi pemberi bantuan ini untuk menyalurkan bantuan secara tunai itu kepada mereka yang berada di kawasan pedalaman. Bukan siapa-siapa sahaja boleh ambil tunai ini, tetapi mereka yang berada di kawasan pedalaman yang disahkan status mereka berada di kawasan pedalaman sahaja yang terlibat dengan ambilan secara tunai ini. Dan sekali lagi ingin diingatkan, sekarang ini masih lagi ada masa beberapa hari untuk anda melakukan kemas kini, terutama sekali bagi mereka yang ada perubahan status daripada bujang ke berkahwin, penambahan anak, pengurangan pendapatan, yang mana kalau kemas kini ini dilakukan, berkemungkinan besar kategori kelulusan anda itu akan dinaik taraf mengikut situasi semasa anda. Jadi mungkin amount pembayaran itu akan meningkat sedikit daripada apa yang anda terima sebelum ini. Tapi anda harus lakukan sebelum berakhirnya 30 hari bulan Jun 2025, Minggu hadapan, hari Isnin. Sekitar beberapa hari saja lagi sekarang ini, kemas kini boleh dilakukan secara dalam talian di bantuantunai.hasil.gov.my dengan cara log masuk ke dalam MySTR anda, atau anda juga boleh berkunjung ke mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri yang berhampiran dengan anda. Harus diingatkan, kemas kini tak wajib, cuma kalau anda merasakan nak kemas kini kerana itu akan menyebabkan ada kenaikan amount, ada kelulusan yang lebih tinggi diberikan kepada anda, jadi teruskan lakukan kemas kini tersebut sebelum berakhirnya 30 hari bulan Jun 2025. Bagi mereka yang rasa tak nak kemas kini itu, tak apa, biarkan saja, asalkan anda berstatus lulus. Tunggu saja sehingga bayaran dilakukan untuk pembayaran fasa ketiga seperti dinyatakan sebentar tadi, dijangkakan sekitar pada bulan Ogos atau September, atau pembayaran fasa keempat dijangkakan sekitar pada bulan November ataupun Disember 2025 nanti. Sebenarnya jarak masa pembayaran itu tidaklah terlalu lama, cuma kelihatan seperti lama kerana pembayaran fasa kedua telah pun diawalkan. Ada juga yang Amy lihat meninggalkan komen-komen negatif mengatakan kenapa lama sangat tahun ini pembayaran fasa ketiga, walhal tahun-tahun sebelum ini juga itulah ceritanya, pembayaran fasa ketiga dilakukan sekitar pada bulan Ogos ataupun bulan September. Dan persoalannya, adakah dengan pembayaran awal itu sebenarnya akan benar-benar membantu anda? Kerana harus diingatkan, kalau dibayar awal pun habis uangnya, nanti bulan-bulan berikutnya akan sama ceritanya, meminta lagi bantuan dan sebagainya. Jadi sebenarnya bantuan-bantuan ini telah pun ditetapkan secara asasnya bilakah bayaran itu bakal dilakukan. Sementara menunggu bantuan STR ini, ada bantuan-bantuan lain juga disalurkan seperti SARA, JKM, Baitul Mal, Zakat dan sebagainya yang anda boleh manfaatkan mengikut situasi anda. Bagi mereka yang masih lagi kuat untuk bekerja, disarankan lebihkan usaha untuk bekerja daripada meminta, kerana jangan jadikan bantuan ini sebagai satu-satunya sumber pendapatan anda, kecualilah kalau anda memang benar-benar tidak mampu untuk bekerja, tidak layak untuk bekerja dan sebagainya. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.